kitchen island dalam dapur kecil? Mula-mula saya pun rasa tak perlu sangat. Tapi lepas guna, memang rasa tak boleh patah balik. Dapur rumah saya jenis sempit. Ruang countertop dimanfaatkan sepenuhnya. Kabinet pun tersusun dengan pelbagai kelengkapan dapur. Microwave, rice cooker, balang rempah, pinggan dan periuk kecil semuanya ada peranan masing-masing dalam rutin harian. Setiap kali nak masak, saya memang biasakan susun atur barang supaya aliran kerja jadi lebih lancar. Bila nak buat air atau sediakan bahan, saya akan atur semula ikut keperluan. Dari situ saya sedar betapa pentingnya ada ruang khas yang boleh jadikan aktiviti dapur lebih selesa dan teratur. Tu sebab perlu ada kitchen island ni. Barang yang sebelum ni berlapik-lapik atas meja, sekarang ada satu stesen khas. Bahagian atas terus saya jadikan meja kerja. Letak buah, sediakan bahan, potong, susun pinggan. Ruang dia agak luas, jadi tak rasa sempit walaupun buat beberapa benda serentak. Rak ni ada 3 tingkat. Tingkat tengah memang ngam untuk microwave sebab tinggi. Dia elok dan ruang pun lapang. Tak rasa sesak, tak panas terperangkap. Tingkat bawah pula saya susun rice cooker, periuk, mangkuk dan bekas. Semua barang berat turun ke bawah. Dapur terus nampak kemas dan seimbang. Yang buat saya paling suka, bahagian tepi dia ada besi dan cangkuk. Sudip, senduk, whisk, penapis, semua boleh gantung. Masa masak, capai je tepi. Tak perlu buka laci, tak perlu selongkar kabinet. Pergerakan dalam dapur jadi jauh lebih laju dan teratur. Dari segi saiz, kitchen island ni panjang lebih kurang 1 meter, lebar sekitar 30 cm dan tinggi hampir paras pinggang. Tinggi dia ngam untuk berdiri lama tanpa sakit belakang. Meja atas pun cukup besar untuk jadi prep table dan kadang tu saya guna juga sebagai tempat hidang bila ada kawan datang. Terus rasa macam ada pulau kecil dalam dapur. Struktur dia pun buat saya yakin. Rangka besi, papan kayu tebal. Bila letak microwave, rice cooker dan periuk serentak, tak goyang. Bila potong ayam atau uli doh atas dia pun tak rasa lembut atau rapuh. Dia rasa macam perabot dapur yang betul-betul dibuat untuk kerja berat, bukan rak hiasan semata. Saya jadi lebih rajin masuk dapur sebab dapur nampak kemas. Barang ada tempat. Meja ada ruang. Semua benda depan mata. Masak tak lagi rasa macam tugas berat, tapi jadi rutin yang lebih tenang dan teratur. Kitchen island ni bukan sekadar tambah perabot. Dia ubah cara dapur berfungsi. Dari dapur yang serabut, jadi dapur yang ada sistem. Dari ruang sempit, jadi ruang yang boleh bernafas. Dari countertop yang penuh, jadi dapur yang ada zon kerja jelas. Dia bukan untuk cantik semata. Dia mudahkan hidup, jimat ruang, jimat masak dan buat dapur rasa lebih selesa setiap kali melangkah masuk. Kalau korang duduk rumah jenis dapur kecil, apartmen atau rumah yang barang dapur makin hari makin bertambah, serius, kitchen island macam ni memang game changer. Segeralah check out sekarang untuk bagi dapur kau rasa berbeza.